Seterusnya kita ke negeri Kelantan. Antara fokus, media sosial dimanfaatkan sepenuhnya bagi menjana pendapatan. Perkembangannya langsung bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan. Majlis Berbuka Puasa RTM Kelantan menjadi platform mengeratkan hubungan serta memupuk semangat kebersamaan antara kaki tangan jabatan itu dalam suasana penuh keberkatan Ramadan. Majlis yang menghimpunkan hampir 100 warga kerja Kelantan FM itu diraih dengan konsep berbuka dalam talam yang julung kali diadakan di jabatan itu. Timbalan Pengarah RTM Kelantan, Muhammad Aiman Yusof berkata, penganjuran program seumpama ini bukan sahaja mengimarahkan Ramadan, malah menjadi medium memperkukuh semangat kebersamaan dalam kalangan warga kerja. Kebersamaan di antara seluruh warga kerja Kelantan FM setelah kita melalui kerja dan juga tugas-tugas, dan kita dapat terjemahkan pada hari ini di mana kita duduk bersama, kita beriadah bersama dan kita mendengar ceramah bersama dan kita berbuka puasa bersama. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan RTM Kelantan dan Majlis Jasa Mudi Kenang serta Majlis Berbuka Puasa di Pejabat RTM Kelantan di Kota Baru. Beroperasi dari sebuah perkampungan di Cenulang, Kuala Kerai tidak menghalang seorang usahawan wanita memanfaatkan platform media sosial bagi mengembangkan perniagaannya. Rawani Azri, 39 tahun, menggunakan aplikasi Facebook dan WhatsApp sepenuhnya untuk mempromosikan jualan kuih muih serta biskut raya serta memudahkan pelanggan membuat tempahan. Menurutnya, kebanyakan pelanggan yang pernah mencuba kuih muih hasil air tangannya akan memberikan maklum balas positif dan seterusnya membuat tempahan berulang. Saya banyak melalui media sosial lah. Saya masuk gunakan Facebook, status dekat WhatsApp. Saya guna, ada juga kita dapat daripada customer kepada customer. Lebih banyak yang macam itulah. Dia orang dah bagi feedback. Dan berpuas hati dan akan repeat order. Rawani menghasilkan kira-kira 15 jenis kuih tradisional seperti kuih koci, puteri ayu, nona manis dan kuih talam selain pelbagai jenis kek termasuk kek hari lahir serta perkahwinan. Permintaan biasanya meningkat ketika cuti sekolah dan bulan Ramadan apabila beliau turut memberi tumpuan kepada penghasilan biskut raya seperti biskut Arab, semprit, tak nenas, almond London dan coklat chip. Pada hari biasa, Rawani dibantu 2 pekerja, namun jumlah itu akan ditambah apabila tempahan meningkat. Ketika tukang jahit lain sibuk menyiapkan tempahan pakaian, pengusaha sebuah kedai jahit di Kota Baru pula tidak menantangan menerima pelanggan yang datang mendapatkan perkhidmatan ubah suai pakaian. Walaupun bukan musim perayaan, kedai itu tetap dikunjungi ramai pelanggan sehingga ada yang terpaksa beratur menunggu giliran. Kedai berkenaan kini diusahakan oleh 5 tukang jahit yang menyiapkan tempahan serta membaiki pakaian mengikut kehendak pelanggan. Menurut salah seorang tukang jahit, Zainat Ahmad, harga yang murah menjadi antara faktor pelanggan memilih perkhidmatan mereka selain kualiti jahitan yang sentiasa diutamakan. Harga yang dikenakan serendah RM3 untuk potong pakaian labuh dan tambahan RM1 sekiranya pelanggan mahukan saiz mengikut kesesuaian mereka. Selain penduduk sekitar, pihaknya juga turut menerima pelanggan dari Kuala Lumpur, Terengganu dan negeri lain dan mereka kini menjadi pelanggan tetap. Ada semua, tapi ini musim raya ni memang kurang lah. Harga dulu 2 yang naik sial ni. Potong saja ya 3 ya. Lepas tu penambahan untuk potong dan dengan kecil tu kita ambil 4 ya. Setakat ni hak paling jauhnya hak Kuala Lumpur tu biasalah customer tetap. Lepas tu hak Jetih Pasir Mas. Sementara itu, kedai berkenaan menjadi pilihan pelanggan kerana menawarkan harga berpatutan serta jahitan yang berkualiti. Hari ini nak main jahit baju, nak main hotel luar, bekilah luar baju Melayu anak dengan luar jin dia lah. Tu dah ada 3 pasal, baju Melayu tu luar je lah nak keraknya. Sepasal gitulah. Harga yang berpatutan, berbaloi lah. Maknanya kalau orang nak kerak-kerak sikit-sikit tu dengan memang
tak mahal sangat lah. Biasa je. Dah biasa dah mari sini. Sebab sini, mari sama-sama lah. Harga murah. Cepat. Tanya ni, musim raya ni kena nunggulah sikit. Ramai orang. Mari pukul 8 lagi. Baju beli. Lepas tu nak kerak kan. Nak kerak, nak kecil. Biasa orang begini semua. Kalau raya lagi lah ramai. Hari biasa pun ramai dah. Sekian saja langsung dari Kelantan, kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih Amirul.